Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya Muhammad Syahid Muhammad Noh. Dari segi pekerjaan saya sebagai pensyarah kanan di Universiti Malaya dalam bidang syariah dan khususnya pengalaman di dalam kepenasihatan kewangan Islam ni lebih kurang 8 tahun di institusi kewangan Islam di Malaysia dan juga merupakan penasihat bertauliah bagi Sunjaya Security dan juga JK Fatwa ada negeri sebuah negeri lah. Okay, pertama sekali, bidang saya sejak master lagi merupakan kelulusan INSIAF, MIFP, Financial Practices, dan juga saya juga kelulusan MBA dan juga syariah, dan seterusnya di dalam peringkat PhD saya dalam bidang capital market. Itu memang bidang yang menjurus ke arah kewangan atau pengewangan Islam. Oleh itu bila kita masuk bidang akademik ini jadi satu tugasan tambahan lah di dalam kita dalam menasihati ataupun memberikan pandangan syariah pada rakan-rakan industri, dan juga kita juga terlibat dalam asalnya akademik, adanya pembentangan, seminar sebagainya. Maka dalam itu kita akan bertemu rakan-rakan industri. Di Malaysia ni dia agak terhad ya, tak sebesar negeri lain. Kita hampir mengenal ke semua rakan-rakan industri dan juga akademik dalam bidang kita ni. Itu kita pun terlibatlah langsung ataupun tak langsung. Dan dalam fatwa juga banyak isu-isu muamalat yang diperbincangkan. Juga saya pernah mengikuti latihan fatwa di Mesir. Jadi benda itu mendedahkan banyak dipanggil connection dengan rakan-rakan fatwa dan rakan-rakan dalam bidang industri dan akademik dalam bidang kewangan Islam secara umum lah. Okey, secara umumnya bila kita kata kita membeli emas, kalau emas bahasa kita ni lah emas berbentuk jongkong ataupun shilling lah. Kita tolak tepilah isu perbahasan dengan emas perhiasan. Jadi bila kata melabur membeli emas secara digital ataupun akaun emas, maka kita akan kembali kepada asas jual beli emas. Maka secara pastinya bila kita jual beli emas yang merupakan barang ribawi itu, dia perlu adanya dipanggil sebagai on the spot transaction. Kita beli dan kita dapat emas kita tu. Itu secara asas di dalam kefahaman kita membeli emas. Juga di mana-mana pun kita akan beli emas dan kita akan dapat dia punya emas itu. Ataupun dipanggil sebagai dalam term fiqhnya taqabud. Ya, taqabud itu ialah kita beli dan kita ambil. Itu benda yang paling penting dalam jual beli emas secara umum lah. Cuma bila dikatakan dalam bab digital itu, bagaimana ia berlaku sedangkan ia dibeli secara digital. Dan kita bukanlah baharu lagi dalam market kita ni, akaun emas ni telah pun mungkin lebih 10 tahun ya. Maka telah pun dibincang oleh pihak kita dan telah pun ada dipanggil parameter pelaburan emas di peringkat JAKIM, juga ada dipanggil resolusi dalam untuk pelaburan emas gold trading di peringkat IOFI. Jadi semua tu membolehkan hal sedemikian. Yang penting ada akad yang jelas mewakilkan kepada syarikat yang kita beli itu, kita amalahkan tu untuk dia membuat pembelian emas secara on the spot. Jadi walaupun kita tak beli secara on the spot, tapi kita wakilkan kepada wakil yang dia beli on the spot. Itu yang biasa diamalkan oleh kebanyakan institusi kewangan Islam dalam akaun emas digital lah secara umumnya. Dia pertama sekali bila kata emas ni, tadi kita bincangkan ialah fizikal. Bila ada mana-mana platform umum yang dia kata kami menjual emas tapi tak ada fizikal ataupun tidak boleh mengambil fizikal, itu mungkin satu skim yang mungkin boleh kita ragukan. Dia mungkin betul tapi mungkin tidak menepati syariah lah. Sebab syariah ni kita emas mesti ada fizikal. Kalau dia kata kami jual emas, akaun emas berdigital dan kami ada fizikal. Jika inginkan fizikal kami boleh sediakan. Itu jelas. Ataupun jika ingin bukti kami boleh buktikan. Okey, kalau tak ada emas fizikalnya ataupun tidak dibolehkan mengambil fizikal, itu mungkin satu skim yang boleh meragukan. Secara umum lah. Itu cukup lah. Ataupun dia kata emas tak ada pada kami cuma benchmarking dengan harga je. Itu mungkin konvensional tapi bukan yang patuh syariah. Bila kita beli akaun emas ni, pertama sekali yang biasa dibuat ialah kita membeli emas yang sebenarnya berkongsi dengan orang lain. Dipanggil pemilikan yang musyak dalam term lah ya. Kita sharing satu gold bar itu yang besar, 1 kilo ataupun mungkin 100 gram ya, dengan orang yang lain. Kita mungkin punya 10 gram saja. Jadi kita beli dalam emas itu dipanggil milkul musyak ataupun pemilikan yang berkongsi dengan orang lain pada satu bar yang sama. Baik,
benda tu dia walaupun benda dia merupakan satu pemilikan yang sama, tapi ia memadai untuk kita. Dalam tu ada 100 gram, saya ada 10 gram, tuannya 100 gram, 10 gram, maka 20 gram telah pun terpakai. Sekalipun tidak dipisahkan, pemilikan itu tak dipecahkan pun, tapi ia boleh dipecahkan, maka itu dipanggil pemilikan yang berkongsi atau pemilikan yang syak, yang mana pemilikan saya dengan tuan dalam bar tu bercampur, tapi boleh diasingkan dengan proses tertentu lah. Qobot dipanggil pemilikan, kita panggil possession. Kita nak possess macam mana? Saya online, saya beli secara online. Jadi tadi kita katakan kita akan, bila kita membuat transaksi online, kita berakad, sebenarnya ada akad yang telah pun disettingkan dalam sistem itu. Kita akad dengan mewakilkan kepada syarikat tersebut untuk membuat pembelian untuk kita. Jadi bila kita klik beli ke buy ke, jadi itu menandakan satu perwakilan telah pun kita berikan kepada syarikat, dan syarikat ini nanti akan menguruskan pembelian dengan real possession, pemilikan yang real ataupun taqabud itu. Maka bila dia buat taqabud ataupun buat possession yang real, maka telah pun berlaku pembelian secara sah mengikut syariah. Kenapa? Sebab dia beli dengan duit cash, dan dengan duit kita tu yang diamanahkan tu, dan dia beli dengan secara on the spot. Maka itu telah pun selesai proses pembelian dan qabad. Cuma kita ni yang wakil ni tak qabad pun, kita wakil je, betul? Tapi bila pihak yang diwakilkan telah beli, maka secara umumnya kita telah pun qabad secara hukmi. Hukmi itu mana dipanggil kita memiliki secara hukum sahaja. Saya memang tak ada emas kat saya poket saya pun, tapi pemilikan saya punya. Bagaimana? Ialah macam ni. Bila kita beli, contohnya saya beli 10 gram, saya mewakilkan syarikat A ataupun B ataupun C lah, dan syarikat A akan beli dengan on the spot emas tersebut, maka telah pun milik saya lah. Cuma saya tak jumpa emas tu. Tapi apakah kita telah pun qabad, telah pun possess? Ya. Secara hukumnya itu telah milik saya. Apa buktinya? Dua syarat yang ditetapkan oleh kita punya ulama kita yang moden, dia panggil teralokasi dan segregasi. Allocated and segregated. Maknanya benda tu kita boleh segregatekan, ini emas dia, dan kita boleh allocatekan. Dalam tu ada emas saya 10 gram, dan method itu terpulang. Ada lain syarikat, lain method dia untuk mengallocatekan ataupun memperuntukkan emas tu untuk pembeli. Jadi dengan itu kita dah boleh katakan, walaupun saya tak nampak emas itu, tapi dengan sistem yang ada, sistem tu telah pun memitigasikan risiko, membuktikan saya dah miliki emas tersebut. Dengan sistem itulah saya tahu emas tu berada pada sekian, dan mungkin akan adanya nombor-nombor kod yang khusus menandakan itulah milik saya. Jadi dah buktilah. Mungkin tak ada, tapi saya boleh minta kan? Dan saya pun tahu ia telah pun ada dengan bukti nombor-nombor kod yang telah pun saya dapat. Dia pada hari ini dia tak perlu sampai tahap dia nak kena tayang dekat dia punya kedai dah kan. Okey, kita hari kan ada sistem audit tu panggil. Syarikat tu dah ada audit, dan audit tu akan pasti memperincikan apakah yang dimiliki oleh dia. Maka audit akan buat kerja dia lah. Juga dengan saya rasa bukan sahaja syarikat emas, juga syarikat-syarikat lain. Syarikat halal saya rasa. Halal tu memang ada cop halal, tapi siapakah yang buktikan dia halal? Ada audit halal yang akan mengesahkan halal tu mengikut piawaian sebenar. Kita tak pergi pun kilang dia sebagainya, tapi dengan audit yang dibuat secara bebas, itu di antara bukti yang boleh kita percaya secara umum merupakan itu bukti emas tu ada. Ya, mungkin banyak lagi argument betul ke kan, betul ke audit ni. Saya rasa cara kedua ialah apabila company itu bersedia untuk memberikan satu jaminan yang kami juga akan boleh memberi yang fizikal kalau diminta, tapi dengan syarat beberapa hari lah untuk diproses. Maka itu dia antara bukti yang boleh kita pegang lah secara zahir. Kalau kita nak uji juga tak apa, silakan beli dan silakan minta yang fizikal. Itu mungkin peringkat terakhir tu. Ataupun dia beli dulu online, lepas tu lepas minggu minta yang fizikal. Tapi ada kos lah sebab kita nak potong, nak minting sebagainya. Jadi maknanya ada tiga keadaan, sama ada audit, sama ada dengan kaedah alokasi ataupun segregasi yang ditunjukkan itu, ataupun dengan cara dia uji sendiri, dia beli dan kemudian dia minta yang cara fizikal. Itu mungkin cara. Kita ulang balik, memang kita kena beli dan kita kena pegang secara terus. Kita kena ada qabad dia panggil. Qabad tu pula, possession tu dia bagi pada dua. Sama ada qabad dengan real possession, kita pegang physical asset itu, ataupun dengan perwakilan. Saya tak pergi pun kedai tu, tapi saya wakil pada orang tu untuk beli, dan dia pun telah pun pegang untuk saya. So itu dia kira qabad, dia kira pemilikan ataupun possession yang real. Cuma kita hukum saja. Buktinya apa hukum tu? Memang saya punya pun, cuma disimpan di situ dan saya boleh akses benda itu. Itu pun yang boleh minta. Saya boleh akses. Orang tanya, tapi awak tak boleh pun pegang.
Ya, tapi saya boleh akses. Akses tu membolehkan kita telah pun memiliki secara hukumnya. Macam juga kita kata kita beli emas ni barang ribawi kan. Banyak je benda yang kita sebenarnya memiliki secara hukum. Contohnya rumah bagi contoh kan. Apa bukti awak punya rumah, awak punya? Saya tinggal situ. Tinggal situ berkemungkinan merupakan sewaan. Tapi saya ada bukti, saya punya sijil, grant. So, itu adalah pemilikan hukmi. Okay, walaupun kita dah pakai rumah tu lah kan. Tapi pembuktian itu banyak dia method. Pembuktian tu menunjukkan hukumnya kita telah memilikinya. Okay. Kalau saya beli fizikal sekali pun. Saya beli kedai, saya ambil fizikal. Kemudian saya meletakkan sebagai wadiah ataupun simpanan. Kemudian saya keluar. Mana awak punya emas? Oh, saya simpan di sana. Betul ke awak miliki tu? Betul. Tapi bukan kat tangan awak. Betul lah kat tangan saya, tapi saya simpan orang lain. Apa buktinya? Ada dia punya resit ke, dan dia punya nama ke, dia punya grant ke. Itu semua pemilikan secara real, tapi diwakili dengan sijil yang lain untuk mengesahkan pemilikan kita. Sama juga dengan kes emas ni. Kita miliki sebab kita keluar duit. Kita wakilkan untuk dia belikan, untuk syarikat belikan. Buktinya apa? Ada dia punya kod dia. Ada dia punya bukti dia. Maka itu semua telah pun mewakili qabat yang sebenar, cuma dihukumkan sahaja. So itu benda yang boleh dikatakan sebagai pemilikan yang sah dalam syariah kita. Okay, sebab apa kita ada satu akad yang tengah-tengah tu, akad wakalah ataupun akad kewakilan. Jadi benda tu bila dihubungkan pembelian, wakil dan ada qabat, maka itu semua secara umumnya telah pun menepati gambaran syariah pada wakalah itu dan pada qabat tersebut. Jadi tak ada isu lah. Cuma tak nampak tangan kita lah. Tak nampak tangan tu bukan maksud tak ada miliki. Kan banyak benda yang kita tak tangan kita miliki. Jadi tak ada isu lah. Bukan tak mestinya kena berada tangan kita baru kita kata miliki. Okay, secara umum basic membeli emas ni tadi kita katakan kena ada pembayaran dan juga pengambilan secara on the spot yang telah pun selesai dengan wakalah tadi tu. Kita dah selesai. Dan niat pembeli itu bukanlah satu benda yang perlu dipersoalkan. Orang nak beli untuk apa? Simpan ke, trading ke? Itu bukan bidang kita lah. Okay? Ada yang nak beli untuk simpan, tapi mungkin sampai masa dia kena jual. Ada keperluan ataupun gadai kalau ada keperluan. Namun ada yang beli untuk trading. Tapi trading pun, adakah itu milik dia? Ya, milik dia. Tidak ada isu. Dia nak beli, naik harga dia jual atau bagaimanapun, itu bukanlah satu halangan. Sebab apa? Basis dia apa? Dia telah pun memiliki. Adapun niat dia untuk apa? Trading, jual ataupun simpan, maka gadai, itu bukanlah isu yang, itu dah isu kedua. Yang penting awak miliki tak? Ya, saya miliki. Dengan cara apa? Pembelian yang sah. So, dia nak trading, dia nak simpan, tidak ada isu untuk dia. Cuma bila kata trading itu juga basis dia apa? Dia pemilikan yang sah. Naik harga dia jual. Adakah salah? Tak ada salah. Yang penting juga berlaku benda yang sama. Apa dia jual tu? Berlakunya pembelian atau penjualan yang sah dengan duit yang dipindahkan kepada dia ataupun diwakilkan. Maka pembelian emas dan dia beli emas diwakilkan, dia jual emas pun diwakilkan, maka itu semua telah pun berada dalam satu ekosistem yang patuh syariah. Walaupun dengan niat trading, dengan niat jual, dengan niat simpan, maka ia telah pun mematuhi. Yang penting asas itu pembelian dengan adanya qabat, dengan diwakilkan pada yang menjual dan membeli. Secara asasnya semua, kalau bincang semua yang menasihati pun poin pertama ialah akad lah. Tapi yang kita concern kita dalam emas ni ialah wujudnya emas itu yang telah pun berlaku beberapa kes-kes tertentu kan. Jadi kalau tanya pada saya peribadi, ya akad tu memang telah pun standard, kita dah boleh ambil daripada tempat yang lain dan juga ada dia punya parameter yang telah pun jelas. Bagi saya peribadi, yang paling penting ialah emas tu wujud. Jadi memang satu benda yang dimestikan, dan kalau dia belikan izin, kita nak pastikan wujud sebab kita beramanah dengan penjual, dengan pembeli, dengan pelanggan, dengan Allah Ta'ala kan. Jadi kita akan membuat audit berkala ataupun pemeriksaan ataupun yang kalau bolehnya pembuktian kewujudan emas tersebut secara audit, secara perakaunannya. Memang ada emas yang kami beli, yang kami jual. Ini jumlah yang kami jual, ini yang kami miliki. So jumlah yang dimiliki mestilah tidak kurang daripada apa yang dijual. Kalau dijual tu 10 kilo, dimiliki 5 kilo, itu benda yang agak meragukan. Walaupun boleh dibuat, tapi secara umumnya adalah yang telah pun dijual kepada pelanggan tu kurang daripada apa yang dimiliki. Maknanya syarikat apa-apa pun dia memiliki kemampuan untuk menjual. Sebab apa? Kami ada stok yang melebihi. Dan juga sistem juga penting. Kalau sistem tu, ni secara teknikal sikit tapi ini juga penting lah. Sistem tu kalau dia tak boleh dipanggil menghadkan ataupun dia panggil threshold dia. Okay? Kalau lah dia ada sistem tu, yang kami ada 10 kilo, tapi sistem tak boleh had jual sampai 10 kilo. Sistem terbuka, dia akan terima je. Di situ kita akan menimbulkan keraguan. Sistem terima je. Sedangkan yang ada 10 kilo, mungkin orang beli lebih 10 kilo. So kalau sistem
tu disetkan dengan jumlah yang ada dan dia akan terus automatic stop untuk refuse segala wakalah ataupun pembelian, maka itu mungkin di antara asbab kita boleh katakan itu sistem yang meyakinkan kita untuk menjadikan dia syariah. Kalau tidak, akad, okay, selesai. Pemilikan kita dah tengok emas ada. Okay, kalau sistem tu tak boleh cater, tak boleh untuk mengenal pasti jumlah tu, juga kita akan timbul isu syariah. So benda tu 3 benda lah, iaitu akad pastinya, kewujudan emas tu paling penting, dan juga sistem yang boleh cope dengan apa yang kita nak buat. Misal saya lah ya, kalau pada yang memilih untuk panggil menyimpan, melabur dalam bahasa kita dalam emas ni, satu pilihan yang baik, okay, yang saya rasa semua pun dah faham sebenarnya. Cuma bila kita katakan emas tu tak ada tangan tu, mungkin menimbulkan keraguan. Sekadar makluman, ini bukan perkara baru lah. Kita dah ada banyak parameter dah agak established lah di peringkat negara, dan peringkat dunia Islam juga ada parameter resolusi IOFI yang juga telah pun diamalkan. Dan di Malaysia sendiri telah pun ada banyak kewangan Islam yang membuat jual emas, maka bukanlah perkara baru dan ia telah pun ada. Dan kalau kita tak yakin, kita boleh refer beberapa parameter yang ada, kata-kata muzakarah yang ada, dan juga dengan amalan yang dibuat oleh perbankan Islam yang full-fledged. So mereka telah pun establish dan ada, dan kes tu ada, boleh refer kes-kes yang agak negatif tu, tapi ada puncanya yang mana telah pun ditambah baik oleh rakan-rakan yang baru untuk mengambil iktibar kan. Jadi dengan adanya dipanggil sebagai parameter, adanya resolusi umum di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, adanya dipanggil jaminan audit dan quality, itu di antara perkara yang boleh memberikan keyakinan. Kalau tak yakin lagi, silakan buat ujian lah. Maknanya dia beli, minggu dia minta nak ambil yang fizikal, tapi lepas tu dia jual balik. Maka kalau boleh berlaku dengan lancar, itu di antara bukti secara eksperimennya ia adalah benar. Jadi itulah yang boleh dibuat lah, untuk melebihi sampai dia boleh tengok semua stok tu, bukan benda yang diperbolehkan undang-undang kan. Okay. Dan setiap syarikat yang mengatakan mereka patuh syariah, ada dia panggil SOP dia, ada dia panggil manual dia ataupun kaedah dia yang boleh diakses oleh siapa pun untuk menunjukkan ketelusan pihak yang menjual. Memang kena telus, sebab apa kita jual emas, dan emas pula tak dilihat oleh orang, dan benda tu bukan benda baru lah. Kita telah ada sejak 1000 tahun, baik wassalam sebagainya, walaupun tak boleh untuk emas ya. Tapi nak katakan baik ataupun wadiah bagi penjagaan, wakalah, itu semua dah semua siap. Maka dan mungkin akan datang akan ada blockchain yang boleh diadaptkan dalam emas ini, yang mungkin lebih menambahkan lagi kepercayaan orang ramai lah. So jadi di situ boleh dirujuk. Saya rasa mana-mana syarikat pun akan lebih telus tentang hal tersebut dengan menunjukkan patuh syariah, dan juga manual untuk mereka boleh rujuk, dan juga mereka boleh membuat kajian sendiri lah. Jadi itu mungkin di antara apa yang boleh dibuat oleh orang awam, yang kemampuan mereka lah boleh klik-klik je. Nak lebih itu mungkin memerlukan banyak kelulusan yang lain lah secara umumnya. Allahu'alam.